pemain bola sepak ke kereta F1? Apa benda ni weh? Sejujurnya abang belum lagi move on daripada game hari tu Malaysia lawan Vietnam. Gila fikir balik seram bai cara Harimau Melaya dominasi Vietnam. Semua pemain perform kau-kau dan menerima pujian daripada ekor harimau, tapi satu nama yang banyak muncul dalam ruangan komen video kita ialah Machucha. Walaupun hanya main untuk 15 minit, tapi apa yang dia buat telah menarik perhatian fans. Mesti flair player kan, macam hybrid kereta F1 dengan lipas kudung. Cung 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 cung. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Emmanuel Javier Machucha dilahirkan di Argentina dan berumur 25 tahun. Ini yang korang nak tahu. Dia ada darah Malaysia dari emak dia yang berasal dari Sabah. Machucha bermain untuk klub Vélez Sarsfield dalam Liga Utama Argentina dan sering digunakan sebagai winger kanan, tapi juga boleh main kat belah kiri. Kelebihan Machucha ialah direct play serta sering mencipta peluang untuk menyerang. Disebabkan fizikal dia mempunyai center gravity yang rendah, Machucha pandai gentil dan mempunyai stats 3 successful dribble setiap 90 minit. Korang pun nampak kan cara dia mengayamkan pemain Vietnam hari itu. Peter Klimovsky menggunakan Machucha sebagai inverted winger di mana dia banyak cut in dari kawasan luas ke dalam half space. Memang kelang kabut defense Vietnam dibuatnya. Abang tak sabarlah nak layan game Harimau Melaya seterusnya kerana kita belum tengok lagi kebolehan sebenar pemain-pemain baru. Satu benda abang nak tahu, korang enjoy tak tengok Harimau Melaya main hari tu? Komen kat sini.